Colour dia lawa kan. First time nak cuba Inai Republic. Tengok viral Inai Republic ni. Sis ambil colour apa tau korang? Sis ambil colour caramel gold. Aku kalau nak colour rambut, aku tak colour yang gelap-gelap. Aku colour yang paling terang. Yang mana boleh terang aku akan colour. Dah lalang kan? Lalang tu kita tak payah yang gelap-gelap lah. Kita colour yang terang tu. Siapa-siapa yang tak berapa suka colour-colour terang tu, korang boleh lah pilih colour-colour yang gelap sikit. Banyak colour yang ada. Ikut korang lah nak colour apa pun. Ni dah nak pakai macam mana pula ni? Macam tu ke? Lantak lah. Macam mana pun tak apalah. Tekan tengok. Tekan. Apa tak keluar apa ni? Aduh, hai. Tekan lagi. Tu baru keluar awak. Kuning betul. Tak apa. Kita trust the process. Kita pakai dulu. Jangan terkejut. Benda ni colour je kuning. Nanti rambut takkan jadi kuning. Takkan jadi punya. Jangan korang kata, kuningnya. Tiba-tiba takut nanti rambut dia jadi kuning. Takkan korang. Tambah lagi kalau korang punya jenis rambut tu hitam lebat. Memang takkan jadilah warna kuning-kuning ni. Jangan risau lah. Kecuali kalau korang bleaching lah. Tapi untuk Inai ni korang tak payah bleaching. Tak payah bleaching. Tunggu je dah pakai-pakai tu. Letak dia punya shower cap ke apa benda tu. Biarkan sejam lebih. Tapi sis biarkan sejam setengah tau yang ni. Syarat 1 jam. Tapi sis derhaka sikit. Wow. Oh my god. Cantik betul colour dia korang. Tengok sebelum ni. Selepas. Rambut baru. Lawa betul korang colour dia. Tak sia-sia sis pilih colour ni korang. Yang best rambut kita tak kering tau. Flip sikit. Aduh. Lawa kan colour dia. Apa lagi? Belilah je kita close up sikit.